Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Alif. Alright gang, untuk game Liga Super pada minggu ni aku tertarik nak reaction game di antara pasukan Terengganu bertemu dengan pasukan Sabah. Sebab Sabah lepas habis main game final tempoh hari, diorang lawan dengan DPMM, kalah Ahmad pasukan Sabah. Dan untuk game bertemu dengan pasukan Terengganu, Sabah menang pula. Menang dengan jaringan 3-1. Dan pasukan Terengganu selepas kehilangan Nurilo diorang agak mungkin kurang sikit aku di bahagian tengah kan. Aku tak layan game ni. So apa kata jom kita layan sama-sama. Aku nak tengok macam mana ni Sabah kan menang ke atas pasukan Terengganu. Let's go. Selamat datang ke Stadium Sultan. Ini dia pertemuan di antara pasukan Terengganu bertemu dengan pasukan Sabah yang kembali untuk menjamu anda dengan aksi bola sepak. Sabah kembali bangkit semula selepas tercedok dengan DPMM tempoh hari. Dari Sabah daripada Stuart Wilkin. Satu tandukan berjaya dilakukan dan disambar oleh Aidi Muyagish. Namun agak sayang, bola tu Mat. ia tidak tepat ke sasaran. Okey. Aku rasa kalau Mujagik tak tanduk bola tu mungkin on target dah lah. Aku ingat dikeluarkan ataupun terkena pertahanan pasukan Terengganu tadi. Dalam kawasan penalti Terengganu. Laju bola Daniel Ting tadi Sifu dengan satu lagi hantaran lintas. Fergustiani. Tepisan itu juga begitu cemerlang daripada Suhaimi Hussein. Namun dua kali Sabah datang dengan percubaan-percubaan berbahaya. Mat, baiklah save. Tengku Syakir. Geng. Nurilo dah keluar daripada pasukan Terengganu. Siapa buat sementara ni ganti tempat Nurilo dekat untuk game ni? Saya kira satu kilangan lah posisi itu. Nurilo baik lah. Lolos untuk Akia Rashid. Akia Rashid berdepan dengan dua pemain. Akia Rawilson di hadapannya. Akia Rashid. Satu percubaan. Tiang Mat. Datang sekali lagi percubaan daripada Yamino. Paminko. Dihalang oleh Gary Steven Robert. Paminko siapa lagi kat tengah? Yamino ada ruang. Tolakan untuk Safwan Mazlan. Dan kini Terengganu memiliki peluang. Safwan Mazlan. Akia. Mantap. Akia skor. Dan akhirnya beliau menemui sentuhan jaringan. Berapa lama dah Akia tak skor geng? Last bila Akia skor? Cantik ni. Gerakan yang disusun dengan cutback daripada Safwan Mazlan. Kalau tak sebenarnya bola tu pergi ke belakang. Ada terkena pertahanan pasukan Sabah. Bola tu menuju dekat Akia Rashid dekat ujung sana. Mantap Akia. Keseorangan dia dekat depan tu Okey, Terengganu skor dulu punya. Bermakna Sabah comeback gila-gila ni. Ubay. Berdepan dengan Dan Inga. Baik Ubay. Satu hantaran untuk Kareka. Namun muncul saja tindakan yang cukup pantas daripada Damian Lim untuk menyelamatkan keadaan. Kominwo, Akram Mainan, passing yang dilakukan lagi seorang siapa main dekat tengah? Ungkul Syakir in between line ini dilakukan kepada Ubaidullah itu yang dapat memecah back line Sabah. Ada peluang sekali lagi untuk Sabah. Cifuentes dengan hantaran Fergustiani. Akhirnya berjaya kembali untuk aku rasa tadi yang Terengganu save bola tadi yang first tadi tu kan. Bola Fergus juga kan, tanduk tu kan. Siapa ni keeper? Suhaimi Suhaimi Hussein. Baru saja saya katakan tadi Azwar, dalam 2 minit permainan ni Terengganu perlu bijak untuk menyimpan bola dengan tidak menghilang Fergustiani dan inilah berlaku sedikit kelekaan. Semakin berbahaya nampaknya. Fergustiani yang dah dapat rentak nampaknya dia. Kita bagi pasukan Sabah. Cantik dia punya bola tanduk. 1-2. Okey, separuh masa kedua. Tepisan itu juga. Kira kurang hebatnya untuk menafikan Kareka. jaringan kedua Terengganu menerusi Kareka.
Dia sendiri yang memenangi setting bola baik ini. daripada Akhir Rashid kan. Melakukan hantaran kepada Akhir dengan hantaran 1-2 yang begitu baik. Blessing yang cukup baik, tapi namun terlebih dahulu Damien Lim lebih bersedia untuk melakukan save ini. Silva cuba memotong ke bahagian dalam. Dia sudah pun dibaca oleh Darren Lock. Satu lagi percubaan melepaskan. Dan peluang kedua. Damien Lim cukup bekerja keras dalam perlawanan ini. Siapa yang tembak bola tu? Safwan yang dihasilkan oleh Terengganu. Satu long range shooting again daripada laju bola dia. Sudah saya katakan ini dia mempunyai sebelah tangan Mat Damien Lim. Sedikit kelebihan. Satu lencongan. Dan missing goal Sabah. Ajdin Mujaki kini terus bermaharat jelela. Dia dah start panas dah. Dia dah start panas. Dia start Piala FA dah panas dah ni Mujaki bola tanduk lagi geng. Dua gol terhasil daripada bola tanduk Tadi Fergus yang tanduk, kali ni Fergus yang hantar bagi Mujaki pula tanduk Dan kedudukan yang cukup tepat. Lost marking. Siapa tadi? Syarul Nazim Syarul Nizam yang berada di hadapan. Memang aku setiap kali game keliru betul. Syarul Nazim, Syarul Nizam. Miguel Cifuentes hantaran untuk Moyagish. Ada jawab penalti penalti geng. Penalti geng. Selepas Diego Landis dipersalahkan. Diego Landis. Kita melihat Sabah begitu bijak untuk menyimpan bola dengan penguasaan bola yang begitu. Dengan kehilangan Nurilo, adakah transfer window kedua nanti Terengganu akan bawa pemain yang lebih baik lagi, lebih padu lagi dekat bahagian tengah? Baik, dan akhirnya aku tak ada dengar rumour saja. Hasil dia untuk menjaringkan gol yang ketiga, untuk menambahkan jaringan. Tapi mungkin agak sukar kita melihat kedudukan kena tangan lah Mat. Daripada belakang. Oh ya, memang betul kena tangan lah. Penalti untuk Sabah. Moyagish berdepan dengan mantap. 2 biji Mujaki. Top scorer untuk pasukan Sabah ni guys, Mujaki. Dan tenang juga reaksi selepas awal-awal ni macam kurang sikit kan. Buntu cari gol kan. Akan mengesahkan. Sekarang dah memang on fire menyala. Pada malam ini. Itu dia penyokong setia Sabah still ada yang turun untuk support pasukan yang dilakukan oleh tercinta, pasukan tercinta diorang pada malam ini. Mantap. Ini adalah jaringan pribadi beliau yang kedua untuk malam ini saja. Reka yang dicari. Akhir melebarkan permainan 5 minit masa tambahan, memang susah nak cari 2 gol kan. Wah. Bapak. Wish. Mantap Damien Lim. Dia punya reflection kan. Orang daripada depan Mat. Tengok. Korang tengok ni ha. Itu berlaku dengan depan nak bola dia. Cukup sempurna untuk menafikan jaringan kebangkitan daripada tangan kanan dia lagi kan. Sekali lagi tangan kanan dia. Jadi taman aksi di stadium Sabah comeback. Sultan Mizan Zainal Abidin di comeback dengan bergaya Dengan Sabah kembali comeback 3 gol untuk mencipta kemenangan. Alright, tamat perlawanan. Sabah comeback dengan jaringan 3-1 bertemu dengan pasukan Terengganu. Bukan comeback dalam perlawanan je, diorang comeback cuba cari rentak kemenangan semula selepas kalah game yang sebelum ni bertemu dengan pasukan DPMM. Dan Sabah sekarang berada di kedudukan yang ke-8 Still diorang cuba untuk memperbaiki kedudukan diorang sebab awal-awal season itu hari diorang agak lambat sikit untuk adapt dengan pemain-pemain baru apa semua kan. Dan untuk pasukan Terengganu, diorang dengan kekalahan ni diorang kehilangan mata lagi diorang drop point lagi dan dibezakan 1 mata saja dengan pencabar terdekat pasukan Negeri Sembilan di tangga yang ke-6. So kedudukan ni bila-bila masa je boleh berubah sebab mata memang dekat-dekat untuk pasukan yang berada dekat top 5 ni kan. Dan bukan cakap Terengganu kehilangan Nurilo je di bahagian tengah diorang dan Coach Bud
pun direhatkan oleh pihak pengurusan Terengganu selepas tamat perlawanan bertemu dengan pasukan Sabah ni. So geng, aku rasa untuk video pada kali ni kita cukup sampai di sini saja. Bertemu lagi di dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.